semua tumpuk putih di muka saya ni? Hari Aku sebenarnya dah lama perasan muka $10 ni macam ada putih-putih. Tahu aku rupa dia dulu macam ni. Lagi kacau daripada adik dia lah. Sorry Wabi. Orang yang tag aku dekat video ni, jom kita discuss. Tumpuk putih ni panau ke? Bukan panau. $10 pun dah habang lah. Dia ada vitiligo. $10 ada vitiligo. Panau tu lain. Contoh panau. Punca panau, fungus. Keluar Allah ni nama dia Malassezia fur. Ulat punca panau. Tak sama kes $10. Tapi apa beza vitiligo dengan albino? Albino tu lain. Albino tu, dia dilahirkan dengan tak ada sel warna coklat-coklat ni. Sel ni kita panggil melanocyte. Sel ini yang hasilkan color brown. Color kulit hang. Kau tahu perasaan albino ni, dia cerah sekata sampai rambut sekali putih, bulu mata putih, color mata kadang-kadang biru. Albino dilahirkan dengan sel ini kurang ataupun tak ada. Macam kes $10, vitiligo dilahirkan dengan ada cukup sel melanocyte. Cuma problem dia, dalam darah $10 ni, ada satu antibody ni dia kacau merba lah. Kata antibody ni buat apa? Antibody ni akan serang sel-sel melanocyte sampai sel tu mati. Bila sel melanocyte tu mati, sebab itulah korang akan nampak tumpukan putih yang nampak pada wajah $10. Putih-putih tu, itulah kawasan sel melanocyte tu mati. Padahal dulu muka $10 macam ni, lain kan? Kenapa vitiligo ni tak naik dari dulu? Dulu kulit elok je. Kalau korang baca vitiligo ni baik-baik, pathophysiology of vitiligo, maksudnya macam mana vitiligo tu berlaku, dia ada timeline dia. Vitiligo adalah penyakit autoimmune disease, penyakit antibody yang serang kulit sendiri. Suatu $10 tak ada lagi masalah keputihan, maksudnya antibody dalam salur darah $10 tak banyak lagi. Sebab itulah orang dilahirkan dengan vitiligo, waktu muda okey je. Bila aku baca research ni, vitiligo ni lebih kepada masalah darah, masalah autoimmune disease. Ni, sel darah putih ni, sel-sel yang hasilkan antibody. Itu problem dia sebenarnya. Kalau $10 makin stres, akan makin ketara tumpukan putih pada muka dia. Bukan muka saja, dekat badan pun boleh naik. Kalau pakai skincare boleh hilang tak putih-putih tu? Memang tak lah. Rawatan khusus untuk vitiligo pun tak ada lagi. Ada pun ubat sapu steroid. Masalah aku ada juga rawatan fototerapi. Dia bukan fototerapi budak-budak kuning tu lah. Prinsip pun sama. Contoh macam ni. Dia guna fototerapi untuk masalah vitiligo. Tapi tu pun tak hilang 100% tau. Ada satu ubat sapu yang aku dengar. Mungkin aku salah. Kita panggil ni. Ruzolitinib. Elok untuk vitiligo. Jadi korang ni content creator kan? Nampak tak aku guna mic baru? Sound dia pun sedap. Halo. Hati sungguh sampai patah kursi. Daripada Amgras. Not bad. Ada 2 mic. Type C ada. Untuk iPhone old version macam lightning cable. Aku tengah pakai ni. Untuk quality macam ni dan hang full time content creator, serius berbaloi weh. Aku ni kalau brand Amgras, daripada mikrofon sampai ke stand pun aku pakai Amgras. Sebab Amgras ni antara produk yang branded jugalah. Bukan cikai-cikai brand. So kalau korang cari mikrofon yang berkualiti, invest sekali saja tahan lama. Yes, Amgras ni. Tahulah content creator yang professional.